misai kucing. Jangan makan ni semua, nanti kucing tak ada misai. Ambil daun ni dalam 5-6 helai atau 10 helai, rebus dalam 1 gelas air sampai jadi separuh gelas. Api kecil. Kemudian amalkan minum. Seminggu sekali atau 2 kali. Jangan minum hari-hari, tak boleh minum kerap. Bagus untuk kencing manis. Siapa ada kencing manis, diabetes tinggi, boleh amalkan seminggu 2 kali. Kalau biasa-biasa, borderline, boleh seminggu sekali. Ataupun bagi mereka yang tak ada kencing manis, nak minum ni memang bagus untuk membantu pankreas kita. Jadi boleh minum 10 hari sekali ataupun sebulan 3 kali. Memang bagus. Dan misai dia ni boleh makan. Tak ada rasa, tapi sedap lah makan. Manis-manis, dia rasa manis ni. Misai dia, misai kucing. Tapi jangan pergi cabut misai kucing yang betul tu. Nanti marah kucing. Yang ni sedap, tengok cantik. Makan pun sedap, manis. Okey, wallahi astagfirullah.